Okey guys, Assalamualaikum dan selamat datang ke SRTV. So perkongsian kali ini artikel yang baru aku nampak di semuanyabola.com. Mereka dedicate untuk membuat satu penceritaan mengenai apa yang dilalui oleh Sabah FC, dan mereka memberikan 3 reason lah kenapa benda tu berlaku, dan ianya baru saja dikeluarkan itu pada 28 April 2026. Dan apa yang mereka katakan di sini juga cukup kena lah dengan apa yang pernah kita discuss di video-video terdahulu SRTV. So why not aku dedicate satu konten untuk berkongsi dengan anda apa yang dikatakan oleh mereka, dan di penghujung video ni anda boleh nyatakanlah apa pendapat anda tentang apa yang mereka kongsikan ni, adakah ianya benar dan tepat tentang apa yang telah dialami oleh Sabah FC ni. So di atas kejayaan kita untuk menempah tiket kedua final di saingan piala di bola sepak tempatan kita ni, sekali lagi final Piala FA menentang JDT, dan seterusnya final menentang Pulau Pinang di MFL Challenge Cup, di mana kita memenangi piala tersebut. So seperti mana telah dilakukan oleh klub-klub terdahulu sewaktu MFL Challenge Cup ini dijalankan, Sabah telah menyenaraikan diri mereka dalam salah satu klub yang memenangi, the only club yang memenangi piala lah pada satu musim yang tertentu. Dan untuk 2026 ni, Sabah telah mengukir nama mereka di atas kejayaan yang telah mereka lakukan lah. Tapi walau macam mana pun, uh, menempah 2 tiket ke final tu tidak menjanjikan kedudukan Sabah FC cukup cemerlang di saingan Liga Super, kerana setakat 21 perlawanan ni kita telah berada di tangga ke-10 hasil daripada 3 kemenangan, 8 seri dan juga 10 kekalahan. Ini adalah rekod yang terburuk pernah kita miliki selepas tahun 2021 lah. Macam tu waktu mula-mula kita kembali masuk ke saingan Liga Super. So antara 3 benda yang mereka ceritakan di sini, so aku mulakan dulu dengan masalah pertama yang dialami oleh Sabah FC ini, dan aku mau anda meletakkan pendapat anda jugalah, sama ada anda bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh semuanyabola.com ni. Pasal sekali lagi apa yang aku baca ni memang itulah yang pernah anda letakkan di ruang komentar SRTV. Okey, nombor 1 adalah kedalaman skuad yang kurang memberangsangkan. So mereka katakan di sini selepas perginya Amir Raya, Amri Yahya, Badrul Bakhtiar, Riza Ghazali dan beberapa lagi nama-nama yang lain seperti Stuart Wilkin, Daniel Ting dan seterusnya, beberapa pemain import kita, Aidin Muyajic, siapa lagi yang aku boleh sebut, Taiki Kagayama, Julton Parabia. Aku cuba sebut semua ni sebenarnya. Uh, Ianya telah memberi satu kali lagi impact yang besar untuk persembahan Sabah FC lah. Dan apa yang telah cuba dilakukan oleh previous coach kita termasuk JP pun hampir membawa Sabah kembali ke landasan, tetapi tidak berjaya disambung kerana telah menamatkan kontrak bersama Sabah FC. Dan tanggungjawab tersebut diambil oleh Tuan Juan Horace Guerrero yang sekarang ni pun agak bilang orang mewarisi klub yang tempang lah. Lebih kurang aku boleh katakan macam tu, dan terpaksa menggunakan apa yang ada di dalam skuad Sabah FC sekarang ni untuk mengharungi saki-baki perlawanan yang seterusnya. Kalau kita tengok kesebelasan utama Sabah FC ni, kita renung kembalilah untuk 3 musim lepas. Sebenarnya penama-penama yang ada sekarang ni dia lebih kepada pemain yang sebelumnya berada di bangku simpanan yang minit permainan mereka tidak begitu banyak. Contohnya seperti Jafri Chu, aku boleh katakan sini, dan juga Ardinesh. Nah, itu adalah antara pemain yang seringkali berada di bangku simpanan sebelum dimasukkan selaku substitute player untuk menggantikan pemain utama mereka, dan kini mereka telah diberikan tanggungjawab sepenuhnya lah untuk mengemudi Sabah FC selaku starting 11. So maksudnya kita terpaksa mempertaruhkan pemain simpanan kita untuk melengkapkan skuad kesebelasan terbaik ni. Lebih kurang macam tu. So kamu sendiri bila aku katakan begini, kita nampak sendirilah di mana level level kesebelasan terbaik kita sekarang. Seterusnya adalah import Sabah
kurang menyengat. Aku bersetuju dengan apa yang dikatakan, di mana mereka menyentuh mengenai penama-penama seperti Ernesto Pumipak, Andong Gemba dan juga Duje Ljubic. Ada juga disentuh sini Danny Ham dan Pelikanos. Tapi di antara nama-nama tersebut bagi aku, Danny Ham aku rasa tidak sepatutnya disenaraikan selaku pemain import yang kurang menyengat, kerana di antara kesemua pemain import tersebut dia adalah the only new import player yang berjaya menyesuaikan diri di dalam kancah bola sepak tempatan kita ni, apatah lagi dengan apa yang diinginkan lah oleh Sabah FC. Tapi as for now, I still reserve my opinion lah. Tapi buat masa ni, aku masih belum menyaksikan yang Den Pelikanos, Resto Pumipa, Ndongomba dan Duje Ljubic berada di tahap yang kita inginkan. Tapi apabila aku menyentuh mengenai Duje Ljubic ni, ada satu benda yang aku belum ceritakan lagi. Tapi penggunaan Duje Ljubic ni aku rasa macam kurang sesuai, kerana di sepanjang beberapa perlawanan yang telah beliau lalui, aku lebih nampak beliau ni bertindak lebih deep lah, lebih ke belakang jika dibandingkan dengan kemampuan beliau selaku attacking midfield. Pasal ada beberapa kali aku melihat apabila Duje Ljubic ni berada di bahagian attacking third, aku nampak dia punya keupayaan dan kemampuan dia di situ untuk memberikan bola atau melorong bola. Tapi malangnya, untuk melihat dia berada di atas ataupun final third tu amat jarang sekali, membuatkan beliau tidak boleh memberikan kemampuan beliau yang sebenarnya. So ini aku nak pasti kenapa, adakah dia ni bilang orang light switch di mana boleh on sekejap, boleh mati sekejap, ataupun penempatan beliau di dalam skuad Sabah FC di atas padang ni tidak sesuai seperti mana yang telah diberikan oleh head coach kita. Lebih kurang macam tu. Tapi ini bilang macam mana ucap tadi, dia still early for me to say lah sebenarnya. Pasal aku sekali lagi mengatakan skuad ni sebenarnya belum cukup lengkap dan bukan skuad yang diinginkan oleh Juan Hiraro ni. Seterusnya, last but not least, yang ketiga sekarang adalah faktor kewangan. Ini bukan asing untuk Sabah FC, apatah lagi untuk beberapa klub di saingan Liga Super ni. Memang ini adalah masalah utama kita. That's why kenapa keluarnya cadangan daripada Selangor, yang mereka mempunyai idea lah bagaimana untuk memperbaiki kembali saingan bola sepak tempatan ni, sehingga ada mengatakan yang untuk kembali ke semi pro. Itu lebih kurang macam tu. Tapi apa yang peliknya di sini, baru-baru ni mereka juga telah mengeluarkan statement, I'm talking about Selangor, yang mereka pada musim hadapan akan memberi fokus untuk mendapatkan pemain import grade A. So maksudnya mereka masih mahu bertanding di saingan Liga Super walaupun mengeluarkan idea-idea sedemikian. Tapi again, benda ni belum diperbincangkan. Klub-klub yang bersetuju belum lagi bergumpul untuk membincangkan, mendengar benda ni. So again, still early to say. Okay, berbalik kepada faktor kewangan ni, even zaman-zaman kegemilangan kita pun keluar juga benda tu, di mana kalau aku tak silap melibatkan sebanyak 3 bulan gaji mereka tidak dibayar, sampai ada post yang mengatakan mau bayar bil elektrik pun susah. Dan sewaktu permulaan saingan Liga Super tahun ni, ini adalah juga benda yang memberi impact kepada kita lah, sehingga terpaksa melepaskan dan juga keluarnya beberapa muka-muka utama baik import dan juga tempatan di Sabah FC ni telah meninggalkan kita, dan sehingga sekarang memberi impact yang cukup mendalam untuk skuad Sabah FC. Dan ia telah menghumban kita ke tangga ke-10 ataupun antara kumpulan yang tercorot, antara tim yang tercorot di saingan Liga Super ni lah. Kalau dari segi semua apa yang mereka kongsikan ni, iaitu kedalaman skuad kurang memberangsangkan, import kurang menyengat, sebenarnya yang paling penting di sini adalah faktor kewangan sebenarnya lah bagi aku yang memberi impact. Kerana kalau masalah ni tidak timbul, aku yakin tidak akan ada perginya beberapa pemain-pemain yang menjadi tunjang utama dalam skuad Sabah FC ni. So again, benda ni actually kalau aku cakap it's too early for me to say pun susah juga, pasal hasilnya telah kita nampak sekarang ni. Cuma aku ingin menyentuh mengenai head coach kita lah, Juan Guiraro. Aku tahu ada yang komen tidak mahu sudah Juan Guiraro ni. Dia macam tidak
champion untuk mengundi Sabah FC. Tapi apa yang kita perlu lihat ni, Juan Hiraro sanggup mengambil skuad Sabah FC ni walaupun menyedari atas segala kekurangan yang kita miliki, tapi still sanggup untuk mengundi skuad ni kerana aku menganggarkan mungkin dia akan terus mengundi Sabah FC pada musim hadapan dan kemungkinan beliau dijanjikan untuk untuk diberi peluang untuk memperbaiki skuad ni lagi mengikut keinginan beliau. So itu yang aku anggarkan lah untuk Kecho kita. So aku believe mungkin macam aku katakan lah, macam mana anda katakan juga, kita perlu lupakan saingan bola sepak season ni, tapi sebaliknya menumpukan untuk season yang akan datang, kerana sekiranya Juan Hiraro masih diteruskan, disitulah kita boleh melihat kemampuan beliau yang sebenarnya mengikut apa yang beliau inginkan lah dalam skuad Sabah FC ni. So okay guys, itulah perkongsian aku yang ingin aku kemukakan atau bercerita dengan anda. Sekali lagi dalam perkongsian daripada sorry, sakit tekak aku, semuanya bola.com. Adakah anda bersetuju dengan kesemua 3 poin yang telah diceritakan tadi? Letakkan pada anda di ruang komentar di bawah dan bertemu lagi kita di video seterusnya. Assalamualaikum.